Testing. Okay, hari ni kita nak bawa. Wah, kabus lah. FZ. Test mic. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari Rabu Hari Rabu 20 hari bulan 1 2026. So, aku doakan korang yang tengok channel aku ni, orang biasa, semoga dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Dan juga kita mendoakan supaya keselamatan keluarga kita, keselamatan, kesihatan ibu bapa kita, sama ada yang masih ada atau yang telah tiada, insyaAllah. So hari ni dah nak hujung bulan 1, sekejap je kan. Lagi 30 hari kita dah nak puasa ni. Kita dah nak sambut Ramadan, tak lama lagi, insyaAllah. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah berpuasa lah, insyaAllah nanti dengan kesihatan yang baik. So hari ni, pagi ni aku nak on the way ke office. Cuma kali ni aku bawa motor FZ 150. Ni antara motor aku yang jarang juga lah sebenarnya aku pakai. Sebelum ni motor ni ada dengan adik aku kat Temeluk. Dia berminat nak pakai. Masa tu aku plan memang nak jual motor ni. Lepas tu punya angin tu mana aku ni tak tahulah berdengar ke tidak. Kalau tak boleh dengar, aku dah bingung suara nanti. Bunyi angin aja ni. Sebab aku masih belum ada tempat nak letak mic. Aku selit kat celah collar baju je ni. Kalau dah bunyi angin, mana dengar. Laluan aku pergi kerja setiap hari. Inilah laluan aku.
Weh, dia main masuk aja. Ni telefon tengah berdering. Aduh, sabar. Tengok dulu nak siluk antara kereta, kau tak boleh terus masuk. Tengok dulu. Aduh. Macam ni. Tak masuk. Sorry geng, aku sebenarnya dah lambat. Aku dah lambat dah geng. Dah lambat sikit lah. Katanya masuk last pukul 9 dah. Habis ni baru dekat pukul 8. Belum pukul 8. Cuma aku ada event pagi ni. Aku nak kena standby awal juga. Kalau pandai lah ada orang decide. Semalam dah prepare dah sebenarnya. Macam inilah kenderaan hari-hari. Banyak kenderaan hari-hari. So kita kena menceluk-celuk lah sedikit. Exit ni ringan, senang nak menceluk. Okay. Cuma kena berhati-hati lah macam ni. Nak laju. Tapi risiko tanggung sendiri. Agak banyak motor boleh masuk sana terus sebenarnya ke tepi, tapi masih susah. Nampak dah sempit kat situ kan. Itu dia. So dengan SZ ni aku tak boleh nak laju-laju. Laju biasa lah, laju setakat 100, 110 boleh lah. Tak dapat lah aku nak 130, 120 lebih tu saya sekali boleh lah kalau paksa. Tapi SZ ni tak sesuai lah nak paksa. Sebab meraung enjin dia kan, tak syok. Dah, kena masuk kiri juga. Okay, marking aku berada pakai skuter. Marking. Kita nak motor dia kan ada marking. Kita nak berlomba. Kita tengok kita punya kelajuan. Kita tertinggal ke belakang ke ataupun kita masih berada di lokasi yang sepatutnya macam tu. Kalau tertinggal tak jalan. Mana kita lambat. Okey, berkenaan dengan FZ aku cerita jugalah. Aku tak tahu seorang aku boleh dengar ke tidak. FZ ni aku nak jual dengan harga 3,300. FZ ni harga V3 tahun 2016-2017. Kalau kau tengok dekat mudah tu, harga dalam macam tu lah, 3,000 lebih lah, 3,500, 3,800, 4 pun ada, bergantung pada condition. Aku cakap ni motor alhamdulillah dah overhaul
Sebab aku beli dekat kedai hari tu 4,600 kalau tak silap aku, dekat Puchong. Rupanya motor ni dah makan minyak hitam. Mujur aku cek, minyak dah kurang-kurang kan, tak rasa kena tambah aja kan. So sebelum adik aku ambil, aku dah beritahu dia problem motor ni. So dia dah overhaul, ambil 800 lebih, tukar piston, tukar blok. So alhamdulillah lah, motor ni dah okey. Dan bila dia tak jadi pakai itu hari, aku ambil semula absorber. Absorber aku pakai dalam beberapa minggu bocor. Dah bocor, aku tukar baru. Aku ambil brake Kayaba dalam 220 saya pasang dekat Gerhana Motorsport Sentul. Alhamdulillah, motor NZ ni memang best lah bawa. Cuma dia santai lah, tak boleh laju. Kau tak boleh laju sangat lah. Untuk 120 paling maksimum lah, aku rasa 125 maksimum. Kalau nak laju lagi boleh lah, tapi kau kena main sprocket, mungkin kena remap ECU kan. Tapi bagi aku cukup lah. Untuk 100 110 okey lah motor ni, tak payah laju-laju lah. Dia kategori santai dan minyak dia safe. Aku dah berapa minggu tak isi minyak sebenarnya ni. Minyak aku dah separuh. Full tank dia 13 liter, tak silap aku ke 14 liter. Full tank dia boleh pergi dalam 400. 380 tu dah mula nak berkelip lah. 400 lebih sikit lah. Dia, kalau aku nak berulang Puchong KL dalam 37 km sahala, pergi balik dalam 70 km kan, aku boleh isi seminggu sekali aku sebut. Tak macam motor-motor lain lah, 2 hari aku kena isi, 2-3 hari aku kena isi kan. Memang jimat gila lah. Sebab tu ramai orang pakai FZ untuk travel keliling dunia Pergi Mekah pun ada ramai. Macam Anita tu kan, Kak Anita kita tu, berapa kali dah dia pergi. Memang layan lah motor ni. Dan dia punya maintenance pun tak tinggi lah. Enjin dia enjin Y15. Memang bagi aku okey lah. Kedudukan dia ergonomik bagi aku untuk sebuah motosikal. Macam motor naked bike lah, tapi versi kecil lah. Macam kau bawa Benelli TNT 600, kau bawa MT 09, lebih kurang lah. Cuma dia kecil. Rasa dia macam tu lah, feel tu. Cuma bunyi satu silinder. Mana ada motor besar macam ni 1502 silinder. Satu silinder je. Cuma aku belum lagi jalan jauh dengan motor ni. Paling jauh pun aku pergi Temeloh je. Jana baik tak silap. Itu je aku pergi paling jauh. Aku bercadang juga nak bawa balik Terengganu nanti naik motor ni. Layar ni ikut dah luar pantai tu kan. Dan motor ni pun aku dah letak box. So senang lah aku dah letak barang. Kalau tak mana nak letak beg dengan helmet kalau aku nak tinggal. Jaket-jaket semua kan. Kita berada di Bandar Puchong, Bandar Puteri Ini suasana pagi normal lah, pagi macam ni lah. Kalau tak cuti sekolah. Kalau cuti sekolah lengang sikit lah. Orang ramai bercuti macam ni normal lah jam. Kalau nak jimat lagi kan, skuter nak hadapan ni SYM Husky 150. Dia punya mileage full tank boleh pergi 600, hampir 600 km dengan sekali isian sebanyak RM28 ke berapa, lebih kurang 20 lebih lah. Kalau kau setakat balik Terengganu, kau isi sekali je, tak payah isi dah, terus je ke Kuala Terengganu. Sebab sehala baru 450, tak sampai 500. Kalau nak pergi utara
Ini kalau nak travel Thailand aku rasa okey ni, SYM Husky ni. Kau isi penuh-penuh dekat danau kan, ataupun kau isi penuh-penuh dekat Pengkalan Hulu, kau nak masuk Betong kan contohnya kan. Ui, setakat sampai Yala patah balik aku rasa tak payah isi minyak, memang jimat. Ini sebab minyak dekat Thailand kan mahal. Betul. So kita isi penuh-penuh dekat Malaysia, jalan nak puas-puas. Perbaloi. Aku hampir-hampir nak ambil juga motor ni hari tu, tapi memandangkan 150, aku mencari skuter 250 macam Aveta lah, sebab harga murah. Okey, kita masuk ke kiri ya. Alamak, boleh masuk ke tidak. Okey, kita masuk sini. Alright. Kenapa aku tak masuk terus? So kita kena tunggu motor-motor baru kita dah jalan. Bukan turun rendah je, bukan lane, main keluar je. Motor-motor dari belakang tu menggerupu brek kat kau kan. Kau rasa okay, geng, kita akan masuk daluan Lebuh Raya Kesas, right? Tu aku tutup sekejap. Aku masuk dalam motor. So untuk korang nak masuk Max Highway daripada laluan motor ni memang tak ada jalan keluar. So kau kena lalu jalan highway juga. Ni tak ada, nak keluar tak boleh. So kau kena keluar awal lepas tol. Nanti aku nak letak mic dalam helmet lah. Semua tak ada tempat nak selitkan mic lah. Yang orang yang masuk besar juga. Banyak kes berlaku. Tapi kalau orang biasa bawa motor dalam jam, dia tahu. Dia tak boleh keluar terus. Dia kena tengok dia jam clear. Macam ni tengok set mirror. Balik. Toyota Totsuya. Okay.
Okey, kat sini kita kalau kita nak straight, sepatutnya kita duduk lorong sana. Tapi biasanya dekat depan sana ada ruang untuk kita tukar lane, kita tukar lah. So kena berhati-hati lah dengan motor juga. Macam ni dah boleh tukar dekat sini. Lalunya lah kalau ada ruang. Okey. So kena tengok motor ada ke tidak belakang kita kan. Jangan terus keluar babe. Kesian orang. Oh. Nampak dia kan. Bila pakai motor clutch ni asyik tukar gear je. Memang ada duduk bangsa pun boleh, dengan besi pun boleh. Bagi aku IZ ni okey lah kalau untuk buat kerja PM lah. Lajuan dia macam tu lah kalau kau buat laju 110, 118 je. 120 tu kalau turun bukit. Aku tak dapat nak tolong lah. Sebab aku pun dah lambat ni. InsyaAllah nanti ada kawan-kawan yang boleh tolong. Nanti ada lah tu orang motor. Biasanya kalau motor rosak ni ramai je yang akan bantu. Aku pernah kena. Kalau aku tak kerja masa, okay lah. Ni pun aku dah berdering-dering ni. Kalau nak call, tanya mana apa lah. Tapi kita ramai lah. Kita nak tolong.
ayah ni aku tak tahu. Bunga banyak lagi. Tapi kalau lain putih ni dia macam geli-geli lah. Mungkin saya dah keras aku rasa. Okay, kita dah terhalang dengan kereta Honda City ini. Kita dah terhalang. Kita tak boleh halang ke tepi. Okay, kita tengok lah. Saya main tukar bagi sini tukar Adam Plus. Sudah berada di jalan berapa ya? Tun Razak Jalan Tun Razak tadi bersebelahan dengan pejabat bangunan Felda dan KLCC. Dah dekat, jangan masuk, jangan balik lah. Red motor bukan dia cakap macam kereta sliding. Action je lebih. Motor tak laju. Tapi untuk CT150 ni ada lah cara tak laju. Tapi tak laju tu. Aku tak pastilah meter dia ni sambung dengan GPS ke tidak. Aku rasa aku bawa 100, 110 mana laju biasa. Tapi aku potong motor-motor lain. Tak ada ke motor yang potong cik. Kan? Motor besar yang ada lah. Okey, kita dah sampai dekat area dengan SKL, IGN, okay. Kita akan masuk ikut laluan belakang. Kalau kau nampak aku bawa motor macam ni, aku minta maaf kalau kau rasa aku bawa agak reckless. Memang cara aku bawa macam ni aku rasa. Sebab aku tak berani nak bawa slow lah. Kan maksud aku ke KL ni kan, kita nak kena pantas. Kita tak boleh nak terlalu. Kalau kita slow beberapa second je, susah sikit lah laluan.
depan HKL, belakang HKL. So ini adalah masjid HKL yang baru tak baru lah, dah siap. Az-Zahrawi, Masjid Az-Zahrawi, 3 tingkat. Memang selesa lah nak solat Jumaat pun selesa kat sini. Banyak ruang. Cuma kat bawah tu lah, normal lah, tak ada ruang kan. Oh, sini selalu jam sini. So kita masuk sini. Kita punya alam. Dia berlambat lah. Assalamualaikum. Okey geng, kita dah sampai. So terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Aku minta maaf kalau ada kekurangan. Okey, kita jumpa next one. Bye bye. Assalamualaikum.